Mana ada banyak-banyak. Tertentu khas. Kalau Allah kata Al-Quran itu saja, bukan yang lain. Dia seorang saja yang berani pun. Dia seorang saja yang berani pun. Al-Quran saja yang betul pun. Gitu maksud. Zalikal kitab itu. Allah Ta'ala langsung tidak mengatakan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak langsung mengatakan kerana dia itu kitab. Sementara yang lainnya bukan kitab. Imam Siwabai telah mengarang sebuah kitab dalam ilmu Nahu. Dia menamakannya dengan kitab. Dia tak sebut Al-Kitab, dia buah nama kitab. Kamu juga kalau mau memuji seorang laki-laki, kamu mengatakan seorang lelaki itu. Semua orang adalah lelaki, akan tetapi lelaki ini tidak sama dengan laki-laki lain. Semua nama buku, nama kitab. Tetapi bila sebut saja Al-Kitab, dia khas kepada Al-Quran sahaja. Kata-kata Al-Kitab dalam Al-Quran dibentuk dalam kata-kata mushtaq, yakni kata-kata asal, dan terbentuk dalam kata-kata masdar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa. Perkataan furidah itu yakni diwajibkan, maknanya wajib khas itu. Tidak digunakan perkataan lain. Disebutkan kepada kita kutiba, menunjukkan ketentuan itu. Bila Allah Ta'ala menyebutkan perkataan Al-Kitab, dia khas. Tidak ada sebuah kitab yang boleh challenge Al-Quran. Tidak ada buku yang boleh lawan Quran. Tidak ada satu pun tulisan-tulisan yang boleh mencabar Al-Quran. Tuan-tuan buatlah, berhimpunlah pakar-pakar sekalipun untuk menandingi ayat Quran. Seorang pun tak boleh buat. Sampai bila? Sampai bila-bila. Bukan setakat tidak boleh tiru ayat Quran, meniru hukum dia pun. Nak membuat satu hukum yang setanding dengan hukum Quran pun tak boleh. Sebab hari ni orang pakai duk cari alternatif untuk menentang Quran. Menentang. Apa yang dia buat untuk menentang Quran, mencari lain daripada Quran, tak boleh sama, tuan-tuan. Tak boleh sama. Kadar jenayah makin meningkat. Buatlah undang-undang macam mana pun, kadar jenayah makin meningkat. Yang boleh menghalang kadar jenayah meningkat hanyalah Al-Quran. Manusia tunjuk macam mana pun, menentang Al-Quran mesti ada cacat dan celah di dalam hukum yang mereka buat. Tetapi Al-Quran tidak ada cacat dan celah. Tuan-tuan tengok dia persimpangan, tuan-tuan, lampu isyarat tidak akan berubah sampai kiamat. Merah stop, kuning jaga-jaga, hijau jalan. Itu akan sampai kiamat, tuan-tuan. Tak akan berubah. Sebab betul-betul dia tiru daripada Quran. Warna merah stop, no entry. Hijau jalan. Itu ayat Quran tu. Tuan-tuan pergi Amerika, itulah warna dia. Tuan-tuan pergi Antartika pun itulah warna dia. Pergilah mana-mana pun. Pergi ke Europe, itulah lampu isyaratnya. Mana ada warna lain? Sebab mereka tiru daripada Quran. Yas'alunaka anil mahid, qul huwa azan fa'tazilun nisa'a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhun. Mereka bertanya tentang haid. Katakanlah haid itu berlaku pada orang perempuan. Janganlah kamu campuri mereka sehinggalah mereka suci. Bila merah, stop. Bila hijau bersih, on. Tu lampu dia. Tiru sebiji daripada Quran. Cukuplah tuan-tuan, sekadar itu sahaja. InsyaAllah pagi nanti pukul 9. Saya minta tuan-tuan yang hadir pagi ni pergilah belajar di surau Kemensah, surau Al-Iman, Kemensahan. Untuk belajar kursus sembahyang, bagaimana orang sakit nak berwuduk, bagaimana orang sakit nak bertayamum, bagaimana nak ambil wuduk pada orang terbakar, bagaimana nak ambil wuduk pada orang yang patah kaki, bagaimana nak tayamum pada orang yang kepala kena belah, bagaimana nak semayang bagi orang yang hemodialisis 4 jam duduk atas kerusi tak bergerak. Kena semayang, wajib semayang. Kena belajar bagaimana situasi-situasi itu jika ia berlaku pada kita. Tuan-tuan kena operate kepala. Yang operate di atas, tapi doktor balut sampai ke dahi. Dahi tak boleh kena air, padahal dia boleh kena air. Tapi dah doktor balut langsung tak boleh kena air. Macam mana nak buat? Dahi tak kena belah, yang belah otak aja, kepala. Sepatutnya balut kepala lah, tapi doktor akan balut semua kepala. Apa nak dibuat dengan balutan atas dahi itu?
Ini yang kalau berlaku pada kita, ramai tak semayang. Tu belum lagi kena dekat dia kena pakai colostomy bag. Dia bag gantung najis tu. Nama dia colostomy bag. Dia kata nak semayang. Apa ustaz ni duk gantung najis ni? Menanggung najis. Wajib semayang. Macam mana pun. Hukum wajib semayang. Itu dah nanggung najis ustaz. Pergi belajar pukul 9 nanti insyaAllah. Kok kena dekat kita. Macam mana isteri nak tolong ambil wuduk dekat suami. Suami nak tolong ambil wuduk dekat isteri. Kenalah belajar cara-cara mengambil wuduknya. Sekadar itu sahaja tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersaksi tiada Tuhan